Loman, aku nak engkau lepas ni balik, suruh mak kau packing bag luggage, everything. Dan aku akan sediakan 2 package umrah untuk engkau dengan mak kau sekali. Hello guys, welcome back to my channel Loman Musa. Soalan lelaki apa dah di-filter handsome. Okay guys, hari ni apa yang Lokman nak buat? Disebabkan hari ni dah tamat sudah majlis akhir tahun untuk AI team. Korang boleh tengok sendiri yang mana Kekanda, terima kasih juga Kekanda, dia nak sponsor saya dengan mak saya untuk pergi ke Tanah Suci Umrah. Saya tentu terkejut sebab time dia cakap dia nak panggil seorang untuk naik ke pentas. Saya ingat dia nak panggil family dia ke apa semua. Tiba-tiba saya macam apa benda ni? Rupa-rupanya dipanggil disebabkan anak sama-sama anak yatim. Tapi saya naik lah, saya pun tak tahu apa. So bila dia cakap dia nak sponsor saya dengan mak saya pergi ke Tanah Suci tu, saya jadi macam air mata pun tak nak keluar. Dia macam aku ni dalam mimpi ke apa. Tiba-tiba kan dia macam shock, terkejut, macam apa benda ni. So terima kasih sekali lagi untuk Kekanda. Mantap Kekanda memang deserve superstar. Dia memang dia superstar. Disebabkan Kekanda dah bagi kejutan dekat mak saya dengan saya sekali. So saya nak bagi kejutan dekat mak saya nak pergi beli barang untuk dia. Ni saya tak pernah beli lagi untuk dia. Ni first time tau saya beli. Biasanya saya bagi duit. Ini saya nak beli untuk dia sekali. So kalau korang nak tahu saya nak beli apa, jom, ini first time kan. Rasa kalau saya bagi dekat mak saya ni, dia terkejut. Sebab sebelum ni dia ada pernah cakap dia ni tak suka barang emas. So kantoi lah nak beli apa. Dia pernah cakap dia tak suka barang emas. Tapi semalam dia cakap, oi sedap lah kalau ada emas apa. Saya tahu itu bergurau, tapi saya nak beli juga untuk dia. So kalau korang tahu saya nak beli apa, saya dah cakap dah sikit. Tapi kita tak tahu cincin ke, gelang ke, rantai ke apa. So tanpa membuang masa, jom kita pergi. Kita pergi beli barang kemas. Sebut lagi, kita pergi beli barang kemas untuk mak saya. Okay, saya berdebar-debar sebab first time So let's go. Saya bersama Fael ni tolong tunjuk. Fael tak make up, sorry ni. Fael tak make up. So korang kalau nak edit muka Fael, letak filter sikit. Okay, letak blusher sikit. So let's go. Jom kita pergi cari barang emas untuk mak saya. Macam saya cakap, ni first time saya beli barang emas. Sebelum ni saya tak beli sebab tak ada rezeki. Hari ni disebabkan rezeki Kanda bagi kat saya bagi dekat mak saya sekali lagi. Love you Kanda. Sorry Fael dot go. I love you Kanda je. So guys, saya tak tengok lagi, tapi saya tanya Fael cakap kalau rantai dia tak timbul, orang tak nampak sebab emas ni untuk pertunjukan. Perempuan ni suka tunjuk emas. Betul lah. Suka tunjuk emas, suka tunjuk perangai. Betul. So saya nak cari rantai gelang untuk mak saya. So kalau kau nak tahu yang harga berapa, saya spill lah. Sebab ni untuk harga mak saya. Okay, so jom kita cari. Let's go. So saya nak cari, saya dah nak kahwin ni. Bukan. Saya nak cari apa? Gelang. Saya cari gelang tak? Sana? Okey, tak tahu. Sarawak. Sarawak. Oh, bunyi Sabah. Iban. Mahal kita tu. Filipin. Saya cari gelang ah. Macam mana? 916. 916 ke? 916. Aku tak panjang, anda beli emas tak design macam mana? Design mana yang cantik? Untuk saya nak bagi mak saya nampak macam datuk. Semalam dah bawa mak makan. Oi, tahu. Aku famous dah sekarang Kanda kalau naik award sekali lagi, sebut nama aku Nama aku makin bercanak rate aku makin naik Nak yang macam mana? Nak yang macam mana? Yang macam mana akak boleh
Untuk mak ke? Ah, Aduh, sedap. berdebar. Saya berdebar juga dia nak beli. Nak yang padu ke? Ha? Nak yang padu ke? Yang berat, maksudnya berat. Yang berat eh? Kalau padu berat dia berisi. Kalau padu itu berisi. Kalau kosong senang putus mungkin. Tapi okey Syah. Syah. Harian tak ngam. Tak ngam harian. Dia ngam majlis baru mak mau pakai kalau kosong. Betul. Kalau mak mau pergi jalan, pergi bergosip dengan kawannya. Gitu gini ya. Saya nak yang untuk berjalan satu, untuk tak berjalan satu, nak tengok. Boleh. Cantik antar dua. Yang ada isi kan tadi isi. Yang padu dengan tu. Yang padu kan Yang begini apa? Yang ni kosong. kosong. Kita sebelum tu kita tanya. Yang ni yang padu lah. Yang ni 11 gram. Awak boleh rasa. Nak ikut. Ikut. Jangan. Tiga dah. Oh, berat eh. Yang tu padu. Yang ni 7 gram tapi dia kosong. Yang ni 11 gram. Yang ni yang padu, yang ni Ya aku mau cek jugalah. Macam mana? ha? Oh tu, ni nak cek juga. Aku nak beli untuk mak aku ni, bukan untukmu. Okey. Aku nak beli untuk mak aku ni. Oh tu sekali beli untuk aku. Sudah kantai lah Faiz tak pakai makeup macam ni. Bukan Faiz tak pakai makeup eh. Mereka muka. Begini berapa gelang-gelang? Yang ni. Ni 15 gram. Wow, okey kan? Wow. Kalau baik pakai ni. Mak Lokman kan? Sekat Faiz, aku nak cari untuk mak aku ni, bukan nak cari untukmu. Pegang balik. Oh, sibuk lah pula. Untuk aku mau beli sendiri. Ni kosong. Ni kosong oh, ya ringan. Tapi cantik. Kan? Sudah saya teka. Boleh. Oh, ni ada isi sebab dia Dia nak berat. besar sikit pun ada. Ni 16 gram. Nak kecil sikit pun ada yang padu. Yang 7 gram. Okey, ni yang padu kan? How much? Kita je dulu. How much dulu? Geger. Sampai sini aku punya jantung Lokman. Diam. Terang. Tak apa Lokman, untuk mak Lokman. Kalau betul mak banyak bagi apa ni gantinya. Bagi dia kira-kira dulu eh. Ni harga penuh 6,707 ringgit. Allah. 11 gram. 11 gram. Allah. Dia nak yang ringan sikit, yang padu lah ni. Yang padu Ya, cek yang ringan sikit kak. 7 gram. Dia sama je macam ni tadi. Kamu bincang-bincang dulu nanti baru tu. Tak perlu. Okay guys. Lokman bincang-bincang dulu sebab dia terkejut dengan harga 6,000 tu. Nanti saya terbincang-bincang kami akan tahu Lokman ambil yang mana. Buat kerja dulu nak pergi tengok cincin pula. Aduh. Abang. Yang ni berat dia berapa? 7.62. 7.62. Yang ni yang padu punya. Harga lebih kurang yang tadi. Yang kejut tadi lebih kurang. Kejut juga sebenarnya. Tapi tak apalah. First time untuk mak saya. Apa salahnya? Kalau duit tak ada, saya minta dengan Faiz. Faiz kan kaya. So kat seperti tadi ni. Sekejap lagi, habis ni mula tengok cincin, tengoklah. Bagi aku beli dulu untuk mak aku. Allah lah. So guys, kita dah siap dah beli barang ni. So saya akan surprisekan mak saya. Bapa mau ambil daripada bawah. Tengok kau pun ada double chin, bukan aku saja. Okey, laki ada double chin, perempuan. Okey. So guys, saya dah beli dah ni. So kita bagi esok untuk mak saya. Kita tengok reaction dia macam mana. Dia macam saya juga, bila bagi benda macam ni dia reaction dia tak ada. Sebab dia terkejut. Dia macam dalam hati. Dalam hati. So kita jumpa mak saya esok. Let's go. So guys, Faiz tengah membeli sekarang. So saya rasa saya nak beli satu lagi lah gelang. Tapi bukan untuk mak saya, untuk mak saudara saya. Mak saudara saya ni kenapa saya nak beli, sebab biasanya kalau zaman-zaman kecil dulu, kalau mak saya pergi menjual baju, pergi berniaga kain, mak saudara saya lah akan jaga saya dekat rumah sekali dengan anak-anak dia. Anak dia 3 orang perempuan. Kena tambah saya, kena tambah beban lagi iaitu saya. So
saya nak bagi ini seperti sebuah perhargaan lah. Kira ada 2 gelang. Mak saya satu, mak saudara saya satu. Tapi saya nak ucapkan terima kasih untuk Alif Irfan tengah sini. Terima kasihlah kalau tak kerana anda mengambil saya bekerja dengan anda. Saya rasa saya tak mampu beli benda ni untuk saya punya family. Terima kasihlah. Mungkin tempat lain ada rezeki juga, tapi dengan Abel mungkin rezeki yang melimpah ruah. Semoga Abel makin lagi ditambah rezeki dan diperpanjangkan umur. Mantap. So, jom kita pergi cari gelang untuk mak saudara saya pula. Let's go. Okay guys, ini adalah mak saya. Ini adalah mak saudara saya. Tak mesti masuk tunggu. Guys, Lokman nak bagi hadiah dekat mak. Tutup mata lu, tutup mata lu. Tak usah masuk sangat, tak usah masuk sangat. Selacau dulu. Masuk ke tak? Masuk, tinggallah. Okey, cepat. Okey. Ya. Buka. Masuk. Kamera. Kamera. Ulur tangan. Wow. Dia punya Ni betul 7.2. Padu ah. Ni yang padu. Orang rezeki lah. Orang rezeki. Sekejap lagi kita pakai. Kita habiskan sebab nak tutup kedai ni. Untuk mak dia, sorry mak dia tak ada mak dia. Ada sorry ya. Ada lah mak dia. Ada. Oh, pakai kok banyak. Anak saya ada. So nak ada relax tu. Ada pakai. Jangan orang member. Dia belum dia. tak masuk lekat. Nama aku pun membeli juga weh. Gila lah, kecil gila pun duduk. Allah, ya Allah. Thank you, Man. Macam mana nak cabut ke? Macam mana nak pasang ni? Macam gitu ya. Wah. Syukur pada Allah. Jangan post lagi, tunggu aku post YouTube. Ni. Ada kita. Syukur pada Allah. Mak happy tak? Happy tak? Alhamdulillah. Happy tak? Happy, happy. Happy. Sayang sikit, Cium lawan, cium lawan. Oh, kena bagi mah gitu baru boleh kena cium. Ni ada dah. So guys, happy. Ada. Aduh. Buat gini. Mak dia buat gini. Tengok kamu buat. Mantap. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Buat gini. Mantap. Thank you. Belanja. Okay. Rezeki hari ni. Oh, ada belanja guys. Rezeki belanja mak aku. Tengok, okey pun belanja nak ni. Kakak masuk YouTube ni kakak. Masuk YouTube. Kakak famous selepas ni kan? Kakak nak tak patung ni? Kakak nak? Buka ambil. Ambil lah. Buka ambil. Kita nak. Kalau mau comel sikit. Sebab dia sedih. Maya cerita aku. Okay. Tutup.